Apa cik? Macam Tuan Pudin lah. Tuan Pudin buat apa tu? Hai, Tuan Pudin! Natira, buat apa kat sini? Ini restoran keluarga saya, restoran Omar Mahmud. Alang-alang Tuan Pudin dah sampai sini. Saya nak minta tolong sikit boleh? Nak minta tolong apa pula tu? Tolong review restoran kami boleh? Awak nak kena review. Bisnes kami boleh buat orang ramai, rasa nasi campur yang penuh nostalgia dan rasa yang asli dari tahun 1970-an lagi. Kebetulan saya pun lapar, baik kita review. Kedai nasi campur yang mempunyai lebih daripada 60 lauk yang diasaskan pada tahun 1970-an. Restoran Omar Mahmud, guys. Terletak di Bukit Mertajam, Pening. Dan kalau nak senang, Waze je Omar Mahmud. Confirm jumpa. Menu apa yang best kat sini? Kami ada ni pari, su punya pari. Nombor 2, sotong sambal. Kami ada 60 jenis lauk. Restoran ini dikuasakan oleh 15 orang pekerja yang ramah dan TikTok. sebelum join Fanivo, dia lah yang sapu sampah. Tu, sampah tu, sapu. Dia lah yang kena cuci dapur. Dia juga tukang buat ayak. Alhamdulillah sekarang Dapat naikkan sale kedai kami dengan 2 kali ganda. Lepas tu bukan orang Penang je yang main kat kedai ni. Orang Negeri pun main dah. Yang ketiga, dapat buat pengurusan yang lebih teratur dan sistematik. Nasihat sahawan di luar sana, kita perlu berguru. Macam saya pun, saya lambat lah ni. Sebab apa? Saya dah pergi dah bulan 1 tu dekat Sengatan ni. Tapi rugi sebab tak masuk. Tak join final level. Bulan 8 baru join. Tapi Alhamdulillah dah dapat tingkatkan sale dan dapat buat pengurusan dengan lebih jelas dan lebih sistematik. Natira, saya dah review. Mana makanan saya? Tuan Pudin jangan risau. Saya dah sediakan depan mata Tuan Pudin ni. Loh, dah depan mata. Laju servis bang. Jangan lupa like, follow, komen, share untuk bisnes review yang seterusnya. Hai, Tuan Pudin! Apa cik?